Apa beza pasang GPS tracker secara aksesori atau security? Kalau boleh compare cara pemasangan di EasyTrack dengan yang ini, kedua-dua pemasangan ni tak ada salah, tak ada betul. Both ada objektif dan tujuan yang sama, which is untuk live tracking. Tapi bila jadi sesuatu risiko macam kena curi dengan sindiket, kedudukan GPS tracker tu memainkan peranan yang besar. Untuk pemasangan GPS tracker macam ni, boleh digunakan untuk monitor parents dekat kampung atau nak track anak-anak. Untuk kes kecurian atau kes yang berisiko tinggi, pemasangan GPS tracker perlu dibuat dengan lebih tersorok atau tersembunyi. Maksudnya dekat sini, elakkan install GPS tracker di tempat hotspot yang mudah untuk sindiket jumpa. Sebab tu dekat EasyTrack, setiap kali ada kes kecurian kereta yang gagal, kita akan contact owner untuk kita buat postmortem dekat kereta dia. Fungsi postmortem ni untuk kita tahu cara sindiket buat kerja. Dan dari situ juga kita dapat cara yang terbaik untuk counter sindiket ni buat kerja. Kalau dulu nak curi kereta kena umpil pintu, kena pecahkan pintu. Tapi sekarang boleh buka pintu tanpa sebarang kesan umpilan dan cala pun pada kereta. Tapi apa-apa pun, untuk upgrade security kenderaan ni bergantung kepada risiko dan juga keperluan semasa owner. Okey, macam mana? Ngam tak video kali ni? Jangan lupa untuk like, follow dan share EasyTrack. Dan kalau anda nak upgrade security kereta seperti biasa, PM kami sekarang.